Assalamualaikum Acik-acik. Acik, hari ni Angel dengan Bos Sijan kita orang plan nak pergi Melaka. Sebabnya kan kita orang busy kan basuh kereta masing-masing. So hari ni kita orang gerak ke area Melaka. Kita nak jumpa customer-customer Bos Sijan. Sebab yang lepas kan Angel dah gerak ke Melaka, Muar, PD. Alhamdulillah. Jumpa je minggu weekend, customer Melaka datang balik. Ramai pula tu yang sold. Sebab tu kali ni kita pilih hari apa ni? Hari Selasa. Hari Selasa kita nak gerak jumpa customer area Melaka. Dalam ni kita ada set sofa 37,999 orang Jasim Melaka dengan ada set Cobra. Okey, ada beberapa tempat. So nanti korang akan tengok barang apa yang turun dekat dalam lori ni. So korang get ready. Dan kenapa kita ambil bulan 7 ni? Bulan 7 ni antara bulan yang paling orang kata free lah untuk Angel dengan Bos Sijan. Sebab belum tibanya bulan 9. Bulan 9 ni antara paling ramai kita orang jumpa customer dan customer sentiasa datang kat gudang. So ini kali kita orang gunakan peluang untuk kenal lebih rapat dengan customer-customer kita orang. So untuk acik-acik yang dari jauh, yang dah bertahun-tahun tengok live Bos Sijan, tengok video Bos Sijan dari zaman Bos Sijan buat drama lagi, zaman Bos Sijan buat drama pengajaran, terima kasih sangat-sangat. Sudi datang ke gudang Bos Sijan, sudi spend masa dekat gudang Bos Sijan dan beri kepercayaan pada kita orang. Acik-acik get ready. Ni kita orang nak on the way dalam jam pukul 9 lebih ataupun 10 lebih kita orang on the way. Apa-apa pun kalau geng Angel daripada area Melaka nampak kereta Mustang ataupun kereta GTA, jangan lupa jerit sold tau. Okey? Yang paling penting nanti beritahu Angel. Nak Bos Sijan dengan Angel gerak area mana lepas ni? Adakah belah utara ataupun pantai timur? Okey? Acik-acik get ready. Sold. Okay.